Pelik tapi benar berkenaan dengan isu seorang pengadu yang mengadu tentang dia telah dituntut wang untuk memberi rasuah pada setengah pihak. Sebaliknya dia telah dituduh memberi rasuah. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh Albert ni. Dia frust apabila dia membuat aduan pada SPRM berkenaan dengan dia terpaksa memberi rasuah pada pihak yang terbabit. Sebaliknya dia telah didakwa sebagai pemberi rasuah, sedangkan dia membuat aduan. Sebagai satu contohlah, kes-kes yang dahulu, bila berlakunya kejadian meminta rasuah pada seseorang, pengadu ini akan membuat aduan pada SPRM. SPRM akan mengatur strategi, iaitu memberi wang ringgit daripada SPRM yang telah ditanda siri daripada duit berkenaan kepada pengadu untuk diserahkan kepada peminta rasuah itu, bagi memudahkan strategi SPRM membuat tindakan kerana bukti wang ringgit SPRM itu benar-benar berada di tangannya. Jadi sebagai satu contoh yang pertama, kalaulah begitu SPRM juga boleh didakwa kerana memberi rasuah kepada orang yang menerima rasuah. Begitu juga dengan Albert ni, dia mengharapkan dengan aduan dia, dia mendapat strategi yang sama daripada SPRM untuk menangkap orang yang menerima rasuah melalui wang pemberian daripada SPRM yang telah ditanda nombor sirinya sebagai bukti. Sebaliknya lain pula. Kali ini yang mana Albert telah didakwa sebagai pemberi rasuah, sedangkan dia seorang pengadu. Logik ke?